Hello, apa khabar belakang? Sihat ke dek? Akak dek mana? Akak dengan bersama dengan Abel Abel Wira, Cikgu Lel. Sain-sain nak cari makan. Ya. Kita dah cari apa ni? Colek ni? Oh, dengar cerita suhu sini ni, amal sini ni. Amal hari ni. Oh, kita nak makan colek dia. So, kita ada mana ni? Kita berada di Jelira Sengot. Cafe Jelira Sengoti. Kata Sengoti tu mungkin orang bukan Kelantan tu tak tahu ke apa dia. Mana dia ke apa? Mana dia Jelira ni? Oh, sedap. Mana? Sengoti tu sedap hangat. Oh, betul-betul sedap kan? Tak pelawak pelawak tu tipu lah dah. Gitu. Okey. Kita ada Jelira Sengoti ni maksud dia dalam bahasa Kelantan adalah truly delicious. Tak tipu tak pelawak Tak berlawak Sungguh gitu. Okeylah, bagi kita cari makan. Okey, kita pergi makan colek hari ni. Kecolek. Okey, hello kawan kita. Okey, baiklah kawan. Sehat. Sehat tak? Selamat berpuasa dah. Akak sehat ke? Sehat. Puasa kau ini. Baru buka tadi. Kita nak mari makan colek mana hari ni? Di Cafe Sengoti, Jelira Sengoti, Ampang. Kita mari tengok kita colek dia. Colek dia ada apa tahun ni? Kita ada colek kering, Kereh. colek buah. Colek buah. Ni kuah dia ni. Tu buah dia kita buat sendiri tu. Oh, homemade Oh, pekat dia. Tarik sekali ke? Oh, jangan tu pekat tu. Oh, pekat dia. Lepas tu ada gapo lagi? Kita ada colek udang. Oh, besar-besar udang dia. Udang galau, udang gapo? Besar ni. Udang harimau. Harimau ni? Oh, tiger. Ni ketel. Ketel ni? Ni colek ikan. Oh, colek ikan. Wah, besar giant ni. Ni seekor berapa ni kalau ni? Dia tengok bergantung pada saiz lah. Kalau kecil kita 18. Ni besar. Ni kira besar kan ni? Ni besar lah ni. Oh, besar tu. Ni makan ramai-ramai sedap ni. Tak, boleh makan ramai-ramai. Colek ni bukan makan sore-sore. Dia makan ramai-ramai. Sosis, wantan. Tu aku tahu. Ni sosis. Ni apa dia? Ni fish cake. Fish cake. Fish cake lebar lah. Lebar. Sini ada benda ni. Ni perut ni. Colek perut. Colek perut ni. Perut muda, perut tua. Oh, dia capur ke dah? Kau pilih sikit. Kalau orang tu nak perut capur, kita capur lah. Kalau lebih makan muda saja, kita willah muda saja. Oh, ni ada ni. Aku suka ni. Apa dia? Colek popiah. Kupuk rotan. Lekor. Ni Colek ayam. colek ayam. Ni apa dia ni? Ni colek paru. Lepung. Belepung ni. Betul dia colek tepung juga? Colek. Oh, malas sini. Tepung malah. Pemalas sini. Lepas tu ni kuih-kuih lah ni. Ni kuih. Ni panggil apa dah? Buah Tanjung. Buah Tanjung. Tak itik ke apa? Buah ni apa? Dalam mah. Putih naka. Betul aku ingat kata tak itik, sorry. Apa warna? Tu tengok staff dia ramai sini tu. Boleh aku masuk tengok goreng-goreng boleh? Boleh ke? Boleh Boleh. Terima kasih Tengok ni ramai ni. Adik kakak ramai tu mari tu. Macam kena sebu lah. Macam kena sebu ya beh. Mari sore lalu gitu. Kau tengok. Tengok tu. Pakai gambar ini. Pakai gambar. Pakai colek. Colek ni. Tengok tu. Macam sebu. Tengok tu. Beratur panjang ni. Oh, tengok tu. Buah daripada mu. Oh, ni tengok ni. Abang apa tu? Tokel Warung Cik Siti mai sini juga bersama akak makan colek. Ni ramai tengok tu. Meriah hari ni meriah. Kalau ni mari. Okey, kawan apa dia ni kawan? Ni udang kita tengah goreng udang celup tepung. Harimau tu. Udang Harimau. Oh, tengok tu. Ni udang harimau ni. Periuk pun besar ya tengok tu. Hei, periuk boleh buat mandi tengok. Besar tu periuk tu. Oh, tengok tu. Buka sampai pukul berapa Pukul 12. Pukul 12. Paknya? Daripada pukul 4 petang sampai pukul 12. 4 petang tu boleh buku colek tak? Boleh? Colek buku nasi belakang ada lauk. Sini akak mari banyak kali dah. Sebab dekat dengan opi akak. Sini kalau mai cari dia dekat ni.
kat kedai tayar ni, Pirelli ni ya. Tak. Tu kedai tu. Kedai tu di dalam tu boleh makan order apa? Nasi terisi Kelantan. Ada ayase, ada singgah, ada apa ke? Ikan bekok, ada apa ke? Perut bakar, budu. Ayam ngosek dia sedap. Oh, ayam tu makan sekali kan malam-malam ngosek. Nak mari pula esok. Tambah jatah dia sedap. Siap lah ni? Dah. Besar udang dia. Oh, tengok tu. Udang dia besar ni. 20 apa ya? Berapa besar? Ekor 7 ya. 7 ya sekor lah. Hati lah kita Tapi dia kena potong-potong kau yang pakai gitu? ada setengah orang, kita potong, ada setengah tak suka potong. Ikut dia lah. Tengok tu. Oi, tengok tu adik kakak. Tengok tu besar. Macam lengan-langit tengok tu. Lengan-langit baby. Tengok tu. Besar ni. Okey, terima kasih Kak. Thank you Kak. Tu ramah tengok ni ramah ni. Adik kakak tengok tu ramah. Tengah sibuk-sibuk lah tengok ni nak potong ni. Adik kakak, ni kita berada di Kafe Jeliga Sukati. Di Ampang ni. Tengok sotong dia besar-besar adik kakak, tengok sotong dia. Giant. Ni pun ada. Ni ada pelepong. Siapa ni? Pelepong perut. Ni tengok ni. Tengok ni. Sotong juga ni. Besar-besar sotong dia. Adik, tengok tu. Tengok tu. Dia kena ambil kira baru dia potong. Bayar di sana. Cashier senyum sikit. Ni siap ni. Dia letak keluarga apa sini? Sos. Tengok sos ke apa? Sos. Mek ambil kau? Ya. Tengok abang punya. Tengok lu Abang Syah kita, Cikgu Aiman kita, Abang Mat kita, Cek City dari warung Cek City ke Datuk Kamak. Tengok tu gapo dia kat tu. Biasa apa dia tu? Sotong dia besar dia. Sotong dia macam para baby besar. Tak ni sedap ni. Sedap ni. Tengok tu. Tengok ni. Cikgu Aiman lapar dah tu. Kata nak order ke? Tak ada apa? Ambil dah? Ambil ke tak? Kau habis dah? Dia tak tunggu saya. Dia makin sore. Okey, tengok ni. Okey, marilah kita tengok siapa lagi ada hari ni. Ramai hari ni sebab esok tak kerja kan? Ramai. Ni sahabat kita ni. Zainal ada sini dengan keluarga dia. Mawar dengan keluarga. Kita ada champion Asia remaja pemanah negara ada di sini. Kita nak makan apa ni? Nak makan colek. Nak makan ke? Colek. Ni orang Perak ni. Hai orang Perak. Ikut aku ajar makan colek. Nak makan apa? Tengok Abang Mes start dengan apa lu? Dia galau besar tak macam dengan tangan tengok tu. Ambil, ayah pergi ambil. Tengok tu. Dia suka juga. Cik Siti kita suka apa ni? Kerek ni? Suka dia. Kita pun suka juga. Kita suka pelepong. Yang ambil piring tu. Piring, dia ambil benda lah ya. Apa yang nak makan. Tengok tu, ramah ni. Cikgu Meh. Tengok nak Aiman. Tengok, nak apa? Kita campur dengan pempek. Campur lah. Kita tunggu soto. Soto bukan ada dia? Habis. Best seller. Best seller soto lah ni. Seton dia besar weh. Tak boleh.
Tu tengok tu. Mari pula dah, nak habis pula dah, tengok tu. Oh, cepat. Soto nak habis cepat. Oh, cepatnya habis. Kena lekat tu. Yang lekat dia masih win. Berat soto ni. Share kan ni? Share situ macam-macam tu. Oh, dia kita makan sore. Dia apa pula saja. Ni kan. Ni mawar dengan Brozana kita. Tengok tu. Oh, berialah malam ni weh. Tengok tu. Pakai kering belakang ni. Tengok ni. Oh, tengok abisah kita. Oh. Molek tengok. Meriah molek sini ya. Oh, Cikgu Aimel tu sibuk tengok tu. Sibuk dia. Kita ada Berira mari juga hari ni. Macam colek dengan belai kita. Ramah. Tengok ni. Tengok tu suasana. Tengok tu. Dalam pun ada. Kalau hujan boleh masuk dalam. Sini ada makanan tradisi Kelantan. Singgah-singgah. Kemudian budu-budu ada dalam. Okey, mari tengok ni. Kita Berira kita ambil gapo tu. Tengok tu. Kita ambil kepuk hotel sikit. Saya apa? Sorry panas. Panas. Tengok ni, foto dia. Tengok jaya. Ada apa dah tu? Ada telur. Ni siapa? Laki ni ada telur dah ni. Dalam ni ada telur. Goreng. Goreng pula. Kita kena tunggu lah. Tunggu matah. Soto cepat habis. Soto dia besar-besar habis cepat. Tengok adik ni letak kepuk, letak apa dia? Sos dia tu. Merah tu. Banjir tengok. Letak kopi dia. Banjir tengok tu. Tengok. Sedap. Meriah lah. Hari ni suasana meriah. Ikan ke sotong? Kak, sotong kak. Tak sotong. Orang tunggu sotong kak. Ada orang tunggu sotong. Cikgu Le pun tiba hadir untuk memeriahkan majlis makan colek malam ni. Sapu sekali lah. Makan colek. Sapu sekali yang soto besar tu. Tengok hujan. Besar soto dia. Tengok tu. Saya lain mari pula. Rudy mari dah. Rudy mari dah. Okay, ni Amar ni. Meriah ni. Ni yang kita order ni tengok ni. Kita ada sotong. Ada kerang. Mana kerang? Ubat ada dalam kita. Apa. Makan ubat lah. Kena kau makan ubat. Okay, seronok ramai-ramai seronok lah. Kau lama, kau lewat, kau ramai. Sedap. Jadi lah. Soto dia. Telur lagi. Telur. Soto ada telur. Mana? Besar lah. Apa hati ni? Okey, kawan kita jadi sini tengok hari ni meriah molek jadi hari ni. Cuaca comel.
Yang apa ke penonton Akak Channel? Okey, jemput-jemput singgah di kafe Jeliwa Sporting, Ampang. Ampang ni? Berdekatan dengan sebelum Flamingo Ampang. Flamingo ya, tapi Waze tu apa dia? Kalau Tayaria. kalau Waze tu kafe Jeliwa Sporting siapa lah sini ya, tak jauh mana pun. Okey, so sampai pukul berapa ni? Sampai pukul 12 malam. 12 malam? Gitu. So, Setiap hari dah. setiap hari lah bulan puasa ni. Kalau mari kalau mari sini nak makan ikan singgih, daging singgih ada juga lah tak? Ada. Masakan panas ada lah tak? Terima kasih banyak deh. Sama. Thank you Kak. Terima kasih, Akak. Thank you kawan kita.